Oke, salam dan salam sejahtera dan selamat malam semua ya. Pilihan Raya Sabah ya semakin hangat ke depan ni, yang mana kita tahu dan semakin hampir ya ke arah untuk penamaan calon. Dan saya percaya dalam 14 atau 15 hari bulan sudah pun berlaku penamaan calon. Itu yang kalau kita lihat sekarang ini ya. Saya nak mengulas berkenaan dengan isu yang membabitkan apa sebenarnya yang orang Sabah mahu, kan? Sekarang ini rakyat Sabah semua lebih kalau kita lihat ya, keseluruhan rakyat Sabah yang ada sekarang ini, mereka nakkan Sabah itu macam Sarawak. Tetapi kalau rakyat Sabah sendiri tak nak berubah, macam mana? Tidak guna juga saya bercakap pagi, petang, siang, malam berkenaan dengan isu Sabah ni kalau parti lokal mereka bertelagah sesama sendiri. Tidak guna juga kami sebagai jiran tetangga daripada Sarawak ni bercakap kalau orang Sabah tak nak berubah. Jadi keputusannya sekarang ini, apa sebenarnya yang orang Sabah ni mahu? Jadi saya nak mengulaskan isu ini daripada awal. Apa sebenarnya orang Sabah mahu dalam pilihan raya negeri mereka yang ke-17 kali ini? Kalau orang Sabah nak menjadi seperti Sarawak, apa perlu mereka buat? Apa perlu orang Sabah itu buat? Kalau orang Sabah tak nak seperti Sarawak dan merasakan mereka ada jalan alternatif ataupun jalan yang lebih baik daripada apa yang Sarawak buat, maka kamu buat keputusan kamu dengan cara kamu. Jadi saya hanya mampu bercakap di sini untuk memberi sedikit pandangan sebagai jiran ataupun satu kepulauan di Borneo ini. Kerana umpama kalau cubit paha kiri, sakitnya ada juga di paha kanan. Jadi kalau cubit paha kanan, ada juga rasanya di sebelah kiri. Jadi pembangunan yang melibatkan Sabah Sarawak ini, kalau berlaku di Sabah, maka dia berlaku di Sarawak. Kalau tak berlaku di Sarawak, dia tak akan berlaku di Sabah. Ini kebiasaan dia. Tapi daripada segi peruntukan untuk nak buat infrastruktur, umpamanya, kalau kita lihat umpama Pen Borneo, pembangunan di Sarawak, Pen Borneo dia sudah siap. Kenapa Pen Borneo di Sabah masih belum siap? Sebab kestabilan politik. Cakaplah ulasan macam mana pun, sebenarnya benda itu berlaku di atas kestabilan politik Sabah yang tidak menentu. Okey. Kenapa saya juga ulas berkenaan dengan isu jika tidak ubah kali ini, bila lagi, dan apa sebenarnya yang menjadi tanda tanya di sini. Okey. Kali ini kalau orang Sabah tidak nak berubah, sebenarnya kamu orang Sabah akan ketinggalan berbanding Sarawak 15 tahun. Kerana Sarawak telah pun membina kekuatan mereka 10 tahun. 5 tahun yang lalu, orang Sabah tak nampak bahawa Sarawak perlahan-lahan sedang membina kekuatan. Masuk 10 tahun, orang Sabah dah mula nampak kekuatan politik yang membina kekuatan ekonomi, kekuatan segalanya untuk wilayah Sarawak itu. Mula-mula mungkin pandangan kasar orang Sabah melihat kenapa Sarawak tiba-tiba mengubah struktur nama di dalam pentadbiran mereka, iaitu daripada ketua menteri menjadi premier. Mula-mula kita tidak nampak kesannya, dan orang Sabah merasakan bahawa alah, ini cuma tukar nama. Daripada ketua menteri pergi kepada premier, tidak memberi impak. Sebenarnya ini adalah hala tuju yang sangat jelas dibuat oleh Sarawak secara perlahan-lahan sebagaimana penipuan Putrajaya kepada Sarawak. Kita sekarang macam Sarawak, kita nak terus ambil semua yang kita mahu, kita nak ambil semua hak yang kita mahu, tak dapat. Jadi kita kena bijak juga, kita kena lebih pandai. Kalau Putrajaya menipu kita, kita juga kena pandai menipu balik mereka ataupun memutar balik mereka dengan kuasa yang kita ada. Tapi tidak berlaku perkara ini dekat Sabah kerana terlalu ramai ahli-ahli politik Sabah ini yang terlalu bijaksana.
yang bijaksananya saya lihat kebanyakan mereka adalah selfish ataupun kepentingan pribadi, kepentingan untuk kroni, kepentingan untuk diri sendiri. Lantaklah engkau orang Sabah. Dan paling mengherankan saya adalah pemimpin-pemimpin Sabah ini, maaf cakaplah, seolah-olah mereka tidak berjiwa Sabahan mereka, Sabah persabahan mereka seolah-olah mereka tidak berjiwa itu tahu. Mereka hanya berjiwa kepentingan hidup keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Tetapi akhirnya hari demi hari pemimpin ini dah tua bangka. Dan apa matlamat yang mereka bawa disebabkan mereka menjual diri menjadi pelacur politik. Akhirnya hari ini apa berlaku dekat Sabah? Setiap kali pilihan raya negeri, tuntutannya MA63. Setiap kali tuntutan pilihan raya umum, tuntutannya MA63. Kenapa isu ini berulang-ulang? Kenapa isu ini tidak selesai? Sebab pemimpin Sabah itu dan rakyat Sabah itu yang menentukan corak untuk Sabah itu. Tidak ada rakyat lain yang boleh menentukan. Sekarang ini, orang Sabah, kalau kamu dengar pandangan daripada orang Sarawak, tak guna. Kamu dengar pandangan daripada Semenanjung, lagi tak guna. Pandangan yang kamu nak kena dengar sekarang ni adalah pandangan kamu orang rakyat Sabah sendiri. Dan yang nak menentukan Sabah itu adalah Sabah itu sendiri. Jadi itu yang berlaku sekarang ini. Apa yang Sabah mahu sekarang ini? Yang Sabah mahu sekarang ini MA63. Tak senang nak tunaikan MA63 ni. Daripada beberapa perkara yang telah pun Sabah minta baru-baru ini, kalau kita lihat MA63, Sabah tuntut 26 tuntutan, 8 saja. Sarawak tuntut 26, 8 saja. Dan Sabah kalau tak silap saya lebih kurang 6 saja. Okey? Tuntutan-tuntutan MA63 ni termasuklah yang 40% ni. Ini tuntutan yang sedang bermain setiap kali pilihan raya. Apa yang Sabah perlukan sekarang? Ekonomi. Bagaimana ekonomi ini nak bergerak? Pembangunan. Begitu juga. Pendidikan. Begitu juga. Jadi dia bersangkut semua di kepalanya ini tadi MA63. Bagaimana untuk nak mendapat hak ini? Jadi Sabah perlu belajar, perlu akur, perlu lihat macam mana Sarawak buat. Jadi Sarawak hari ini kalau kita lihat seperti mana yang saya ulas sebelum-sebelum ini, Sarawak sekarang mendahului Sabah 10 tahun. Saya tidak nampak ada penasihat, saya tidak nampak ada orang yang nak membantu selain daripada pemimpin Sabah. Yang nak bantu mengejar 10 tahun Sabah ketinggalan ini. Saya tak nampak. Cara nak menampakkan perkara ini untuk mendekatkan jurang pembangunan, mendekatkan jurang bagaimana untuk nak sama macam Sarawak ini adalah dengan tidak bersekongkol dengan mana-mana parti Melaya dan menolak mana-mana parti lokal sekalipun yang bersekongkol dengan Melaya. Rakyat Sabah kali ini kena tegas dalam isu ini. Ini adalah masa depan rakyat Sabah itu sendiri. Jadi kalau kamu orang tak tegas dalam isu ini, maka perjuangan MA63 kamu orang itu sia-sia. Bila sia-sia, banyak perkara yang menyebabkan berlaku satu perkara yang orang kata merugikan orang Sabah. Orang Sabah tidak boleh terus merungut. Jangan terus menjual MA63. Tetapi bagaimana kamu nak memaksa Putrajaya ini untuk melaksanakan MA63? Seperti mana yang dicakap oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak boleh laksanakan begitu saja. Kalau kita tengok tuntutan MA63, Anwar Ibrahim cakap dia nak laksanakan, tak boleh laksanakan dengan cara macam tu ya pun. Dia tak buat pun. MA63 ni akhirnya tuntutan-tuntutan yang ada nak dilaksanakan dengan cara berunding itu, berunding ini dan akhirnya 3 tahun dah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ada tak terlaksana MA63 ni? Siapa orang Sabah? Orang Sarawak pun boleh coba. Siapa orang Sabah dan Sarawak boleh menyangkal cakap saya ni? Anwar Ibrahim cakap laksanakan MA63. Sampai hari ini, perkara yang ada dalam MA63 itu tak boleh dilaksanakan semua. Kenapa tak boleh dilaksanakan semua? Terutamanya yang tersangkut sekarang ni, melibatkan Petronas. Kan? Melibatkan hasil minyak Sabah Sarawak ni, dia tersangkut.
Asal saja yang melibatkan duit dan tersangkut. Dan Sabah juga kena ingat, kamu punya elektrik pun baru diserahkan. Betul lah zaman Anwar diserahkan. Tetapi kenapa perkara ini orang Sabah sendiri tak uruskan elektrik kamu sendiri? Kenapa perlu melayar? MA63 ni saya nak beritahu sangat penting tahu. Banyak sekarang ini kalau kita tengok ya, satu budaya yang sedang terjadi di wilayah Sabah dan Sarawak ni. Perkawinan campur kita ini. Perkawinan campur kita ini mungkin di Sabah itu terlalu ramai. Ialah semandak Sabah ni cantik-cantik semua kan. Dan orang-orang Sabah ni banyak yang handsome-handsome semua. Jadi perkawinan campur ini juga mempengaruhi Sabah sekarang ini saya nampak. Banyak Chinese-nya, banyak Melayunya, banyak juga Pakistannya sedekat Sabah ni. Jadi perkara ini kenapa kalau kita tengok sekarang ini bagaimana parti Malaya ini boleh bertapak di Sabah itu kerana pengaruh-pengaruh antaranya daripada perkara ini. Saya nak beritahu dekat orang Sabah satu hal. Dalam MA63 kamu orang tu sekarang ini, kalau kamu orang betul-betul tak pertahankan, kalau kamu orang percaya lagi dengan parti Malaya untuk kamu nak dengar nasihat, saya nak beritahu begini. Jangan suatu masa nanti orang-orang Sabah betul-betul sangat cemburu dengan Sarawak kerana kami mengekangkan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada melemahkan MA63. Apa dia? Apabila orang-orang luar dah banyak dekat Sabah, hasil daripada orang-orang Sabah membenarkan mereka berniaga, mereka membeli rumah, mereka berkahwin dan sebagainya, akhirnya orang-orang luar ini yang akan mempengaruhi Sabah supaya mereka nak suku sakat mereka daripada tempat lain datang ke Sabah ini. Kerana mereka tahu bahawa Sabah ini adalah satu lubuk. Satu lubuk yang mereka boleh bina orang kata kehidupan. Jadi mereka nakkan kalau boleh orang yang nak menghapuskan MA63 kita ni adalah orang luar. Bagaimana orang luar itu nak menghapuskan MA63 kita ini? Terutamanya Sabah ni. Dengan orang luar yang bermastautin dekat Sabah ini tadi. Kerana mereka nak MA63 kamu orang ini kalau boleh sama macam tak ada. Macam dia orang boleh bebas daripada Semenanjung ke Sabah, Sabah bebas ke Semenanjung. So ini mereka nak. Dan mereka nak bebas untuk nak dapatkan lesen, untuk mereka nak berniaga dan sebagainya, untuk mereka nak melemahkan akhirnya ekonomi ini tadi, dan akhirnya mereka kuasai Sabah itu sepenuhnya, dan akhirnya tidak ada lagi orang kata MA63 itu. Okey? Jangan sampai orang luar yang tentukan kamu orang dan MA63 kamu orang tu tidak berguna. Sebab itu kalau kita tengok Sarawak tidak mudah-mudah ya. Saya tak tahu kenapa ahli politik Sabah ini tidak boleh bersatu. Kenapa ahli-ahli politik Sabah ini mereka tidak nak orang kata ketatkan MA63 kamu orang ni. MA63 ni betul-betul wujud tau. Saya nak beritahu dekat orang Sabah. Sebab itu saya dah cakap siang tadi, sebab itu pelaksanaan untuk kita menyekat orang luar itu masuk berlaku. Sebab itu kalau kita tengok immigration kita, dia ada kuasa daripada kerajaan Sabah itu untuk menghalang sesiapa saja. Kerana MA63 itu. Kenapa kita boleh halang orang luar, tetapi kenapa kita tak boleh halang benda-benda lain yang sepatutnya kita halang? Orang Sabah kena bersatu di sini. Kalau kamu orang tak bersatu di sini, kamu serang-menyerang di antara parti lokal, yang mana sekarang ini serangan di antara parti lokal dan parti lokal ini sedang berlaku. Bila serangan antara parti lokal dan parti lokal ini berlaku, maka keuntungannya adalah parti Malaya. Bila parti Malaya menang, mereka akan menghalang
MA63 kamu ini untuk terlaksana. Okey, kita pergi balik kepada MA63 Sarawak. Tuntutan-tuntutan yang dapat Sarawak lakukan tidak juga semua hari ini. Tetapi disebabkan kekuatan Sarawak, apabila kekuatan politik mereka bagus, akhirnya Sarawak berjaya ya menghalang contoh ya, kontraktor daripada pusat. Sarawak ada sendiri. Sebagian mungkin kita boleh pakailah. Tetapi Sarawak nak semua kontraktor dan sebagainya adalah daripada Sarawak, anak jati Sarawak. Kita tidak nak Semenanjung dan sebagainya. Jadi perkara ini disebabkan oleh kekuatan politik Sarawak itu. Begitu juga perkara-perkara lain. Kalau kita tengok di Sarawak, susah company besar nak masuk. Company besar daripada Semenanjung tu nak masuk Sarawak ni susah. Sarawak ada syarikat-syarikat, contohnya supermarket. Sarawak ada banyak. Berwin lah, Imat lah. Ini semua syarikat-syarikat lokal Sarawak yang kita tak perlu pun. Carrefour kah? Tesco kah? Sarawak tak perlu. Jadi peluang ini melahirkan jutawan-jutawan, konglomerat-konglomerat yang berniaga di Sarawak itu sendiri. Jadi dah benda ni dah begitu lama dan akhirnya peluang pekerjaan di Sarawak sekarang ni begitu banyak. Saya rasa kemungkinan ya orang Sarawak yang dah pun terlanjur pergi dekat Semenanjung, yang memang dah berkeluarga dan sebagainya untuk membeli rumah, memang mereka tak nak balik. Tetapi untuk rakyat Sarawak yang tidak bekerja di Semenanjung sekarang, mereka lebih memilih untuk tinggal di Sarawak kerana semuanya pun dah ada. Daripada segi gaji pun dah sama dengan Semenanjung. Daripada segi dekat pun dekat. Jadi tidak perlu lagi orang Sarawak nak berhijrah sangat ke Semenanjung. Kecuali mereka yang dalam sektor kerajaan lah. Contohnya polis, contohnya tentera, immigration dan sebagainya. Mereka terpaksa akur dengan perkhidmatan mereka lah. Tetapi untuk pekerja swasta ni, Sarawak sudah mempunyai ruang dan peluang pekerjaan itu yang sangat meluas. Ya. Jadi saya harap kali ini jangan orang Sabah terlepas sekali lagi 5 tahun. Akhirnya tak percaya cakap saya. Kalau orang Sabah tak ubah kali ini, tidak ada gunanya. Saya tidak marah kepada Parti Malaya yang nak bertanding di Sabah ini. Kerana itu hak demokrasi. Parti mana-mana yang ditubuhkan dalam negara ni, mereka layak bertanding di mana-mana. Tetapi sekarang ini pilihan kamu. Pilihan kamu adalah nak pilih mereka atau tidak. Kalau kita pilih Parti Malaya ni, masalah dia mak bapak kita memang ada dekat sana. Presiden-presiden parti ini namanya pun Parti Malaya. Presidennya memang daripada Malaya, bukan presidennya daripada wilayah kita. Mereka nak buat keputusan tidak senang. Jadi, bila parti lokal kamu orang tu boleh bersatu dan akhirnya mereka boleh bentuk kerajaan Sabah, baru Sabah akan dapat kuasa. Tapi kalau kamu bersekongkol dengan parti lokal yang contohnya GRS, PH. GRS ni pada saya, dia sekongkol kepada PH. PH pula sekongkol kepada AMNO. Jadi mereka bertiga ini nanti akhirnya menubuhkan kerajaan. Sekarang ini ekonomi dekat Sabah. Sebenarnya ekonomi dekat Sabah ni, kalau menurut saya, dia akan lebih rancak dan lebih baik daripada Sarawak. Yang pertama, Sabah ada pelancongan yang bagus. Pelancongan yang baik. Marine yang bagus. Kawasan laut, pantai yang memang cantik. Dalam Malaysia ni antara yang terbaik adalah Sabah. Jadi, bila menjadi tumpuan pelancongan, kalau kita lihat sekarang ini, orang Korea, orang China, memang dan mereka pula direct flight daripada Korea, daripada China, direct flight sebab Sabah International Airport. Daripada Filipina, macam-macam negara masuk ke Sabah dan akhirnya peluang untuk ekonomi kamu orang itu sebenarnya berganjak sangat bagus. Hotel-hotel di Sabah boleh menguntungkan. Peluang-peluang pekerjaan itu ada di sektor pelancongan dan sebagainya. Tapi yang masalah dekat Sabah ini, kesempatan ini kerajaan Sabah.
Kerana kerajaan Sabah ini apabila dikuasai oleh pemimpin yang ada bertunggakkan kepada Parti Malaya, akhirnya ekonomi Sabah ini kerana mereka gagal dengan GLC. Sabah hari ini adalah satu yang menyebabkan kelemahan yang betul-betul kita boleh lihat adalah kegagalan GLC Sabah. Rakyat Sabah tahu tak GLC ini? GLC ini contohnya Syarikat Elektrik Sabah itulah. Syarikat Elektrik Sabah tu GLC. Apa lagi? Benda-benda yang melibatkan kerajaan negeri lah. Bisnes yang melibatkan kerajaan negeri. Sekarang ini, GLC Sabah gagal. Kalau GLC Sabah itu berjaya, dia akan menguntungkan kerajaan negeri. Tapi bagaimana kerajaan negeri nak untung? Kalau pemimpin kerajaan negeri itu adalah Parti Malaya. Bila keuntungan kerajaan negeri itu berlaku, bapaknya dekat sana sibuk dengan keuntungan yang ada di sini. Pemimpin yang di Melayanya itu sibuk dengan keuntungan Sabah. So akhirnya akan meranapkan. Dan silap-silap GLC ini adalah satu tempat untuk nak orang kata pencucian duit. Takkan kerajaan negeri asyik nak mengambil duit. Kerajaan pusat bagi bajet, kerajaan negeri letak dekat GLC. Bill out lah konon-konon. Padahal bill out gagal lagi. Bill out, lepas bill out, duit itu mengalir balik keluar kepada ahli politik mereka. Jadi GLC Sabah ni pada saya macam satu persinggahan. Persinggahan untuk pencucian duit kembali kepada ahli politik. Tak guna. Ini tidak berlaku di Sarawak. GLC Sarawak melahirkan keuntungan. Kita tengok Petros. Kita tengok Sarawak, contohnya Sarawak Energy. Kita tengok kilang-kilang yang ada dekat Sarawak. Ini adalah menghasilkan keuntungan kerajaan negeri Sarawak yang akhirnya saya sebut berulang kali, iaitu 14 bilion. Jadi kita ada 14 bilion. Bajet kerajaan pusat bagi dekat Sarawak lebih sedikit daripada Sabah. 1 bilion kurangnya. Sabah dapat 6.9 bilion, Sarawak cuma dapat 6 bilion. Tapi Sarawak menghasilkan duit. Jadi kita tak bergantung harap. Sarawak boleh bina infrastruktur dengan baik. Kita dah siap pen Borneo. Sarawak sekarang ni dah siap pen Borneo. Okey. Kita tinggal lagi nak bangunkan benda-benda lain. Jambatan-jambatan yang banyak dekat Sarawak ni, sungai pun banyak. Kita perlukan jambatan-jambatan yang baik. Jalan-jalan di kampung. Internet-internet yang ada. Kalau kita tengok sekarang ni, Sarawak dah buat perkara-perkara yang jauh merentasi apa yang pemimpin Sabah. Saya tak nampak pemimpin Sabah ada yang macam mana dibuat oleh Sarawak hari ini. Yang ada, mereka berebut kuasa. Yang ada, konon-kononnya mereka lah yang parti yang terbaik. Tetapi akhirnya tidak menguntungkan. Kita tengok, Sarawak dah pun beli bank. Afin Bank dah kena beli. Dapat keuntungan daripada Afin Bank tu lagi. Lepas tu kita tengok Sarawak, yang saya cakap tadi lah, Petros. Itu lagi. Sekarang ini, hidro kita, hidro bakun, sudah menghasilkan keuntungan. Saya tak tahulah Sabah nak buat macam mana. Sepatutnya, kalau orang rakyat Sabah fikir ya, Sarawak nak hantar elektrik dekat mana? Dekat Filipin, selatan Filipin. Sepatutnya yang hantar elektrik ke selatan Filipin tu siapa? Sabah. Dekat. Dia boleh menguntungkan GLC Sabah. Tapi bagaimana Sabah nak buat? Memang tak boleh buat lah. Sebab baru aja diserahkan balik kepada kerajaan pusat elektrik Sabah ni. Kenapa pemimpin-pemimpin dulu Sabah tak terfikir nak buka hidro macam bakun? Apa Sabah kekurangan sungai? Sungai Kinabatangan tu boleh dilanyakkan je jadi hidro. Senang. Daripada simpan Bung Mokhtar dekat sana, simpan buaya banyak-banyak, baik buat hidro macam bakun. Sabah. Selalu saya cakap ulang-ulang, kamu ada pusat pelancongan. Gunung Kinabalu. Mana ada dekat Asia ni? Gunung yang tertinggi dekat Asia. Gunung Kinabalu. Jadi benda-benda ini saya tengok orang Sabah tak manfaatkan kerana terlalu
terlalu pentingkan diri sendiri. Saya cakap betul. Saya lihat orang Sabah ni, saya bukan 2 hari dengan orang Sabah ni tahu. Kawan-kawan saya ramai orang Sabah. Sangat ramai. Tapi sepanjang saya berkawan dengan orang Sabah ni, satu karakter lah yang saya nampak. Baik, memang baik. Tetapi ada part dia selfish itu. Dan semua benda janji duit. Saya teringat lagi dulu kawan-kawan saya Sabah. Kalau ada kawan-kawan saya Sabah ni yang skot-skot dengan saya ingat lagi. Kawan-kawan dengan Sabah ni dulu, semuanya kerjanya nak berniaga je. Janji menghasilkan duit. Jadi budaya itu saya nampak bagus, tetapi kadang-kadang dia selfish. Jadi kita tak melihat kawan-kawan yang lain kita ni. Jadi perkara ini menyebabkan banyaklah yang saya nampak. Jadi jangan Sabah juga nak menyalahkan parti Malaya dan sebagainya kalau orang Sabah yang memang bersekongkol. Sekarang ini, kalau contohnya Sabah nak salahkan parti Malaya, Sabah nak salahkan Putrajaya kerana menipu, kerana tak memberi hak. Sebenarnya kamu orang Sabah yang bagi. Sarawak dah nampak benda ni 10 tahun yang lalu. Sarawak tak nak lah. Sudah cukup. Enough. Sarawak cakap dah cukup. Enough. Kami dah percaya dengan Putrajaya ni dah cukup waktunya. Kami sekarang nak berdiri atas kaki kami sendiri. Memanglah 3-4 tahun tak nampak hasil kerana mereka perlu orang kata dibilah balik. Sebelum ini kena ikut telunjuk Perdana Menteri Malaya ni. Akhirnya dalam 5 tahun mereka bergerak pelan-pelan. Masuk tahun yang ini dah jadi cantik. Jadi jangan salahkan parti Malaya, jangan salahkan orang Malaya datang berkempen, jangan salahkan. Salahkan diri kamu orang kerana sekarang ini saya tahu. Ini yang sedang berlaku di Sabah hari ini. Sekarang ini parti Malaya bawa karung-karung duit. Banyak. Karung-karung duit sekarang ni ada dekat Sabah. Dan dengan kuasa duit ini tadi, terbeliak semualah orang-orang Sabah. Terbeliak semua mata-mata orang Sabah dan akhirnya orang Sabah ni orang kata menyokong lah. Dia tahu bahawa dia antara orang yang khianat kepada wilayah Sabah ni tadi. Dia tahu. Tapi kerana duit. Dalam hati dia, lantaklah 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi ke Sabah ni tetap macam ni. Jadi masing-masing tak ada tanggungjawab di sini. Sebab dalam fikiran mereka lantaklah 10 tahun pun Sabah macam ni, 5 tahun lagi macam ni. Jadi itulah yang terjadinya dekat Sabah ni. Akhirnya pembangunan ketinggalan dan sebagainya dan akhirnya terkulailah. Jadi dalam PRN ini orang Sabah buat pilihan yang terbaik, fikir baik-baik. Kalaupun kamu disogok 1,000, kalau kamu disogok pun 1,000, satu undi kamu itu tidak ada guna. Tidak ada guna. 1,000 kau bagilah dengan 5 tahun tu. Lepas tu 5 tahun kau bagilah setiap bulan. Jadi sekarang ini kalau kita tengok parti Malaya memang duit dia memang kau-kau lah. Jentera dia memang kau-kau. Apalagi parti Anwar Ibrahim itu sendiri. Parti Anwar Ibrahim sekarang ni saya tahu dah. Setiap pemimpin parti PKR yang turun ke Sabah tu tak tangan kosong. Tak tangan kosong. Sebab itu kenapa orang Sarawak dia tolak parti Malaya. Saya nak beritahulah dekat Sabah ni. Parti kerajaan Sarawak itu semua parti lokal. Pembangkang dekat Sarawak ni pun kalau kita tengok tinggal di AP2, tetapi masuk lagi akan datang ni saya rasa pembangkang dekat Sarawak ni pun dah tak ada parti Malaya. Parti PKR hanya 1 kerusi, itu pun parlimen. Bersatu, itu pun hasil daripada PKR, itu pun Ali Biju ada 1. Kerusi DUN hanya 2 je, parti Malaya, itu pun di AP.
dalam keadaan macam ini sekarang, masuk PRU ataupun PDN Sarawak, parti-parti Malaya, lepas inilah, saya rasa hilang semuanya. Hilang. Tinggal 3-4 lagi. Kerusi parti Malaya yang ada dekat Sarawak ya, tinggal parlimen dia tinggal di AP, kerusi DUN dia tinggal 2, dan 1 daripada Ali Biju, itu je. Yang lain semua dah parti lokal Sarawak. Selepas ini, orang Sarawak kalau tengok, dia orang akan pergi beralih pada parti lokal yang lain dan akhirnya di AP pun rakyat Sarawak tolak. Dekat Sabah sekarang ni, dah berbelas parti. Dah berbelas parti tu. Semua nak bertanding, nak menang. Pok nasib lah kalau kami Sarawak cakap kan. Pok nasib. Jadi jangan, sebab itu bila saya tengok orang Sabah, saya tengok pagi petang dekat media sosial merungut MA63, merungut sentimen MA63. Apa sebenarnya perjuangan kamu orang dengan MA63 ni? Saya nak tanya orang Sabah, apa sebenarnya perjuangan kamu orang dengan MA63 ni? Siapa yang orang Sabah nak suruh laksanakan MA63 ni? Siapa yang Sabah boleh bagi harapan untuk nak memberi hak MA63 ni? Ada yang boleh nak jawab dekat sini? Saya nak beritahu dekat orang Sabah, sebenarnya siapa yang nak menentukan hak MA63 ni adalah kamu orang. Kamu orang itu adalah ahli politik yang menang dalam DUN ini nanti, yang mana mereka adalah mewakili kamu orang untuk menyuarakan MA63 ini. Mereka yang suarakan benda ini perlu dilaksanakan. Bukan Anwar Ibrahim ada kuasa Perdana Menteri untuk mengikut rentak MA63, tetapi kepalanya adalah kerajaan negeri Sabah itu. Anwar Ibrahim boleh ikut rentak Sarawak. Kenapa? Sebab rentaknya itu MA63 Sarawak itu dipegang oleh kerajaan Sarawak. Anwar Ibrahim ikut dan perlu melihat penjelasan yang tuntas, dan secara halusnya kita akan dapat melaksanakan dengan baik. Di sambil kita meminta tuntutan, kita juga mengambil peluang untuk meluluskan projek-projek ataupun orang kata lesen-lesen yang sebelum ini kita tak dapat. Banyak lesen-lesen yang Semenanjung tak nak bagi dekat Sabah Sarawak ni tau, kerana kelulusan pusat. Tapi Sarawak dah dapat. Jadi contohnya pemilikan yang sepatutnya orang Sarawak ni, orang pusat tak nak bagi perundingan itu. Sebab itu Sarawak itu slow tapi steady. Dia jalan dia kayu pelan-pelan kan. Tahu-tahu jadi Scotland kan. Orang Sabah saya dah ulang-ulang cakap dah, Scotland. Saya nak beritahu dekat orang Sabah, siapa yang tak tahu Scotland ni. Scotland ni saya selalu kata negara dalam negara. Scotland ni di dalam British, England. Dalam England tu ada sebuah negara namanya Scotland. Dekat UK ni. Jadi daripada situ tadilah, Scotland ni dia macam negara dalam negara lah. Ini yang patut kita Sabah dan Sarawak buat. Saya nak one day Sabah itu jadi seperti Scotland. Dan gunakan juga premier macam Sarawak. Dan akhirnya baru kita boleh laksanakan keseluruhan MA63. Baru kita tak cerita lagi tentang isu hasil. Tahu? Satu perkara yang paling penting untuk kita Sabah Sarawak ni nak tahu. Bukan saja isu MA63 kita ini perlu dilaksanakan yang melibatkan duit, tetapi melibatkan kuasa dia. Bagaimana kita nak ambil balik kuasa MA63 ni supaya Putrajaya ni tidak menipu kita? Antaranya adalah 1/3 ataupun 35% kerusi parlimen itu harus dikembalikan kepada Sabah Sarawak. Ini juga perlu. Dapat ke Sarawak, dapat ke Sabah. Apa tujuannya? Ramai orang kata, dia orang sekarang ni bermain dengan sentimen, oh, wilayah Sabah dan Sarawak ni kepadatan penduduk dia tidak banyak. Kepadatan penduduk ini tidak banyak. Tetapi hak itu perlu dikembalikan, kerana walaupun
kepadatan tetap banyak, tetapi kita perlu bangunkan kawasan-kawasan kita yang daif ni. Satu parlimen akan adanya adun. So adun dan parlimen ini akan membangunkan kawasan mereka. Itu satu hal, kepentingan adun dan parlimen ni tadi. Jadi bila parlimen itu kita dapat, suara kita ada 1/3 dalam parlimen, dia orang tak bully kita. Yang kedua, yang sekarang ini kita Sabah Sarawak sangat-sangat rugi. Sepatutnya Dewan Negara lantikan senator ini pun 1/3, pun 35% kita Sabah Sarawak. Perkara ini juga tidak berlaku. Sekarang ini senator banyak dilahirkan daripada Semenanjung. Patutnya dulu 35% daripada Sabah Sarawak tau. Tujuannya untuk apa? Kalau senator daripada Sabah Sarawak ni kurang, tiba-tiba rang undang-undang dekat parlimen ni mereka luluskan dan perkara itu melibatkan kerugian kepada wilayah Sabah Sarawak, masuk kepada Dewan Negara, dia macam tu je lulus. Tahu tak? Dan akhirnya kita akan rugi. Sebab itu perlu ada 2/3 dan akan orang kita ni tadilah yang akan membangkang perkara ini. Orang kita ini tadilah yang akan ambil tindakan di saat akhir di Dewan Negara. Tapi apa berlaku sekarang ni? Saya tengok Anwar Ibrahim lantik aja senator kesukaan dia. Dulu Anwar Ibrahim ni dia bercakap lain, dia buat lain. Dia bukan tak tahu. Ini bukan main-main. Senator sekarang ni Anwar Ibrahim lantik aja ikut kesukaan bapak dia. Dia lantiklah orang PAS ke, orang ini ke, orang itu ke. Tak boleh. Patutnya dia tak ikut negeri untuk Semenanjung. Untuk Sabah Sarawak ni dia kena ikut wilayah ini. 35%. Benda ini bukan saya saja perjuangkan. Benda ini waktu Bersih datang Sarawak tahun lepas diperdebatkan. Dan benda ini juga saya perdebatkan dengan pengerusi Bersih itu sendiri. Begitu juga hak kerusi. Bersih sendiri pun tak faham isu ni. Saya dengan speaker Dewan Undangan Negeri, speaker Dewan Timbalan, speaker Dewan Undangan Negeri. Siang saya hentam pengurusi Bersih dalam isu ini. Malam Timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak hentam balik Bersih dalam isu ini. Saya mati-mati ingat Bersih tahu tentang isu ini. Apa kata Bersih? Oh, tak bolehlah persepadanan, tak boleh buat persepadanan semula untuk Sarawak untuk nak ambil kerusi ni sebab ni. Bersih rupa-rupanya pun tak tahu MA 63. Sehingga kan saya cakap ini bukan siapa pasal kepadatan penduduk. Kita nak balik kerusi ini melalui MA 63 dulu. Harus adanya 1/3. Tak faham-faham juga. Aku tak tahulah. Siapa pengurusi Bersih? Faizal, apa nama dia? Jadi, kalau saya lihat dalam isu ini, malam tadi, saya ada buka, orang kata, melihat pandangan-pandangan orang Sabah di TikTok. Dan saya tidak berdebat lah, cuma kita discuss berkenaan dengan banyak isu di Sabah. Saya nak bagi tahu, contoh ni, orang warisan. Orang warisan sekarang ini mereka bertanding 73 kursi. Boleh kamu orang nak naikkan semangat. Saya tidak kecewa ataupun apa dengan warisan ni. Saya pun berharap kalau warisan boleh dapat 35 kursi boleh menang. Bagus. Bagus kalau warisan boleh menang 35 kursi. Tapi congak punya congak saya lihat warisan tak boleh pergi jauh. Kalau warisan boleh pergi 30 kursi itu bonus. Kalau warisan hanya pergi cuma 20 kursi. Sekarang ini yang saya nampak warisan semua parti dia nak serang, tapi dia kurang serang parti Melaya. Kenapa? Saya tengok warisan sekarang ni lebih kepada serang kepada parti lokal.
Saya nak beritahu dekat orang warisan yang di Sabah ni, kamu orang serang parti lokal, kenapa? Kau seranglah parti Malaya tu. Parti lokal yang ada dekat Sabah, saya nak beritahu, yang tak bersekongkol dengan yang parti lokal yang tak bersekongkol dengan Putrajaya lah. Contohnya yang saya tengok komen dekat sini macam parti Pendekar Amin ke, JRS Haji G ke. Kamu jangan undi yang inilah. Tapi saya nak beritahu, kalau kamu orang tak cukup kerusi, warisan tak cukup kerusi, perlu mencari siapa? Ataupun nak bersekongkol dengan parti-parti yang ada tu untuk nak tubuh kerajaan Sabah? Tak tahulah. Maka Sabah kan ketinggalan lagi lah. Terakhir saya nak beritahu dekat orang Sabah ya, satu hal. Kamu satu dah ketinggalan 10 tahun daripada Sarawak. Kedua, kalau kamu tidak mengubah nasib kamu orang kali ini dengan parti lokal, kamu orang ketinggalan lagi 15 tahun. Kalau kamu orang yang ketiga, kalau kamu orang Sabah masih bermentaliti siapa pun jadi kerajaan, hidup saya tetap akan sama, maka akan ramailah anak Sabah akan pergi berhijrah. Kemungkinan akan datang ramai anak Sabah berhijrah ke Sarawak cari kerja. Bukan saja Semenanjung. Yang keempat, apa akan terjadi? MA 63 kamu orang tak akan terlaksana dengan sepenuhnya. Kelima, tuntutan 40% kamu orang pun tak akan bawa ke mana. Percaya cakap saya ini. Siapa yang boleh laksanakan ini? Hanya parti lokal kamu kalau dia bergabung sesama parti lokal. Jangan percaya. Saya cakap jujur ni. Parti PKR, parti DAP, parti PAS, parti UMNO, parti JRS, ASNO ke, parti apa-apa lagi, ini tidak akan membawa Sabah keluar daripada kepompong lama. Yang saya nampak lah, parti STAR yang bergabung dengan SPP, parti mungkin yang lain-lain tu, lepas tu parti lokal lah, yang lain-lain tu, lepas tu parti Bebas, lepas itu parti Warisan. Kalau ini bergabung, baru saya nampak dia akan mendapat satu hit yang boleh melaksanakan kamu orang punya tuntutan, boleh mengembalikan maruah, ataupun boleh mengembalikan orang kata JLC kamu yang ada. Kalau tidak, tak. Ramai pemimpin Sabah yang ada sekarang ini, mereka dalam ketakutan. Sebab ahli-ahli politik ini jambatan kepada kroni-kroni yang ambil projek tender, mereka-mereka yang pegang jawatan-jawatan penting dalam segala urusan dekat Sabah sekarang. Sebab itu dia orang sekarang ini gila-gila babi nak menang. Dia tak ada tujuan apa. Parti Malaya, parti yang bersekongkol dengan Malaya ni, tujuan dia sekarang ini nak menjagakan diri mereka sendiri je. Kalau kamu orang Sabah tak bersihkan benda ini, habis kamu orang. Habis kamu orang. Sebab itu saya nampak parti STAR dia lebih kepada sebelah sininya lah, sebelah KK dan sebagainya. Tapi parti Warisan dia di sebelah pantai timur. Jadi orang Sabah kena ingat benda ni baik-baik. Jangan sampai kamu orang ketinggalan jauh. Ini bukan main-main. Rakyat Sabah yang mempunyai pendidikan, rakyat Sabah sekarang ini bukannya ramai yang ada di Kuala Lumpur dan sebagainya. Saya percaya ramai yang tonton video saya ni. Ramai juga yang geleng kepala. Bilalah orang aku ni nak berubah macam orang Sarawak? Saya tahu ramai. Ramai yang terasa dengan apa yang saya cakap ini. Saya bercakap ini hanya cuma mampu bercakap untuk membantu kempen kamu orang, untuk kamu orang keluar daripada kepompongan ini. Sebab apa? Itu saya kata, cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Sebab kita ni duduk satu pulau. Kita juga jalan, boleh jalan darat. Dan kita ni juga penduduknya penduduk Borneo. Dan kita ni sama-sama menubuhkan gabungan Malaysia. Dan kalau tiba-tiba Sarawak ni senang dan sebagainya, kita kasihan juga rakyat Sabah ini nanti. Satu halnya, kalau dah orang Sabah dah tak ada peluang pekerjaan dan Sarawak menjadi sebuah wilayah yang maju,
Tak pasal-pasal pula orang Sabah pergi masuk dekat Sarawak. Ya kalau bawa idealisme yang baik. Kalau dia buat idealisme yang sama macam dia buat dekat Sabah yang ada hari ni, tak susah juga. Baik kamu orang Sabah, buat Sabah sekarang ini bersaing dengan Sarawak. Dan buktikan kepada Melaya bahawa kita mampu berdiri di kaki sendiri. Hari ini, Melaya, orang Semenanjung, penyokong-penyokong parti Semenanjung, respect dengan Sarawak. Jangankan ahli politiknya, kerabat diraja pun respect dengan kepimpinan politik Sarawak. Tengok TMJ puji Sarawak. TMJ tu dah hit dah. Kalau saya orang Johor, dengar ni kalau ada orang Johor di sini. Kalau saya orang Johor, besok saya pergi dekat ROS, saya tubuhkan Parti Bangsa Johor, tahu. Kalau saya orang Johor, saya besok saya pergi daftarkan parti bernama Parti Bangsa Johor. Dan semua kaum yang ada di Johor masuk dalam parti itu, kalahkan semua parti-parti yang ada. Dan akhirnya dia jadi parti lokal Johor yang menguasai Johor, yang akhirnya akan, saya percaya, akan mendapat orang kata daripada pihak Kesultanan suka yang mempertahankan hak Johor. Yang terakhir lah berkenaan dengan isu PKR ni. Besok lah saya nak sembang, saya nak ulas berkenaan dengan isu Rafizi dengan Fahaz ni. Sebab malam saya lebih kepada bercakap isu wilayah Sabah dan Sarawak ni lah. So kalau kita lihat isu itu besok lah saya ulas ya. Jadi saya tidak nak panjang-panjang, sudahlah, dah pun hampir 1 jam saya bercakap. So permainan politik di Sabah ini sedih lah juga saya tengok kan. Tapi namanya demokrasi. Cuma kamu orang Sabah, saya harap lakukan perubahan segeralah. Jangan percaya dengan Parti Melaya ni. Satu lagi hal, bukan saja Anwar Ibrahim, mana-mana Perdana Menteri pun sebenarnya tidak ada yang pertahankan hak kita, tahu tak? Tak ada. Daripada dulu tak ada Perdana Menteri Semenanjung ni, Perdana Menteri Melaya ni yang betul-betul pertahankan hak kita, tak ada. Anwar Ibrahim pun tak. Saya dulu percaya Anwar Ibrahim ni boleh lakukan ini. Tapi bila saya lihat 3 tahun dia jadi Perdana Menteri, saya tengok Anwar Ibrahim dah macam ni, saya pun keluar. Saya nak tanya satu hal yang terakhir dengan orang Sabah. Mungkin orang Sabah tahu cerita ni, saya tidak perlu nak hit panjang-panjang. Presiden Parti Star sekarang ni nama dia adalah Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Datuk Seri Dr. Jeffrey Ketingan lah. Saya lebih mudah panggil Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Dia, semua orang Sabah tahu bahawa beliau adalah orang yang bertanggungjawab bercakap tentang isu MA63. Tak kisahlah memorandum dia ke apa ke, tapi 20 perkara itu dia cakap dan akhirnya masuk penjara bersama dengan NGO yang ada. Okay? Itu Jeffrey Ketingan dalam isu itu. Dalam isu yang membabitkan, kalau kita tengok perjuangan MA63 kamu orang ini, yang semua dok klaim-klaim ini, kan? Satu perkara yang saya amat sedih lah, yang mungkin ramai orang Sabah ni tak tahu. Jeffrey Ketingan ni antara orang yang membawa PKR itu masuk ke Sabah. Kenapa Jeffrey Ketingan tidak nak bersama dengan PKR? Perkara ini Anwar Ibrahim sendiri tahu. Ada satu perkara yang Anwar Ibrahim tidak mau tanda tangan apabila Jeffrey Ketingan kata dia nak menyertai PKR, tetapi satu perkara yang Anwar Ibrahim tak nak sign adalah melibat dengan kepentingan Sabah. Kenapa Anwar Ibrahim tak nak sign? Sebab tu Jeffrey Ketingan tak masuk dalam parti PKR. Kalau saya salah, tolong betulkan. Tapi saya rasa orang Sabah tahu cerita.
Saya ni budak baru 2-3 hari dalam PKR. Tapi Jeffrey Ketingan tu berpuluh tahun lagi tahu daripada saya. Dia lagi dari peringkat awal, dia tak nak kena kencing dengan Anwar Ibrahim, dia keluar. Dia tak nak sertai PKR. Kalau orang Sabah tak percaya cakap saya. Kalau kamu orang cakap saya tak betul, mungkin satu masa saya akan, kalau dipanjangkan umur, saya boleh jumpa dengan Datuk Seri Pairin Ketingan sendiri dan saya akan buat video berkenaan dengan kenapa beliau tidak sertai PKR. Untuk kita nak dapat kesahihan. Jangan risau. One day saya akan berjumpa juga face to face dengan Datuk Seri Pairin Ketingan dan saya akan buat video untuk tontonan kamu orang kenapa dia tidak bersama dengan PKR waktu itu. Kalau saya cakap macam ini, tidak berapa memberi keterangan kepada anda semua. Tapi biar dia sendiri cakap lepas ini. Sebab itu. Dan kenapa bila benda ini berlaku, dan saya sebagai anak muda, saya ni rajinlah sedikit membaca, saya rajinlah sedikit belajar. Saya keluar daripada PKR ni bukan pasal sahaja pemilihan parti yang sudah dimonopolikan. Anwar memang perangai macam ni. Sorry sedikit sebanyak cakap tentang PKR. Sebab apabila saya duduk dalam PKR, untuk Sarawak tidak ada manfaat. Nak kata PKR Sarawak ni nak membantu Dayak, tidak. Berebut orang Melayu. Dia nak Melayu yang pegang dekat Sarawak ni. Dia berebut dah. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dah satu perebutan. Menggunakan menjual orang Melayu lah dan sebagainya. Itu satu hal. Yang kedua, saya dah tak nampak Anwar Ibrahim ni nak membantu kaum Dayak. Tak ada. Dan semua janji Anwar Ibrahim ni semua saya tak tahu ke mana dah. Pimpinan politik dekat pusat. Saya bukan nak gila jawatan dan sebagainya. Tanya dekat kepimpinan PKR Sarawak tu dulu, waktu Lauren Engan. Berbuih Lauren Engan minta saya punya biodata. Untuk nak hantar ke pusat, untuk nak dapat kejawatan JLC ke dan sebagainya, berbuih. Saya tak nak bagi. Sebab saya duduk dalam politik, saya fikir. Saya bukan jenis yang suka nak jawatan macam ni. Saya nak menang. Kalau saya jadi ketua cabang, saya bertanding, saya menang. Kecuali jawatan politik yang lain yang orang kata struktur dalam MPN itulah, yang tak perlu dipertandingkan, itu tak kisah. Saya nak pegang jawatan, contohnya nak jadi YB, saya nak bertanding menang. Ini cara genuine kita nak jadi orang politik tau. Jadi saya tidak minat dengan jawatan-jawatan latihan dan sebagainya yang tomahan di orang ni. Jadi apa berlaku? Latihan politik setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, semua ada bagi dekat Melayu. Saya agak resis bercakap di sini, tapi ini hakikat yang berlaku dalam PKR. Kamu orang tengoklah sekarang. Mana ada dia jaga PKR Sabah, mana ada jaga PKR Sarawak. Mana ada dia jaga kaum-kaum yang ada kat Sabah Sarawak ni. Tak ada. Sedikit pun Anwar Ibrahim tak jaga. Dia datang Sarawak, dia datang jumpa Abang Jo. Datang Sarawak, dia datang jumpa Abang Jo, tahu. Kenapa dia macam tu? Dia takut. Yang dia jaga Anwar Ibrahim sekarang ni, otak dia Abang Jo. Abang Jo, dalam mimpi dia Abang Jo je. Jadi matlamat Anwar Ibrahim dalam perjuangan dia adalah jadi Perdana Menteri je. Nak jadi apa pun parti, nak jadi apa pun kaum, nak jadi apa pun bangsa, lantak dia. Yang penting matlamat aku nak jadi Perdana Menteri. Ini. Sebab itu, dalam isu Sabah ni nanti, matlamat dia orang ni, nak jadikan Sabah, mereka target nak menang semua kerusi tu. PH Sabah ni. DAP dia, pada saya sekarang ni DAP ni sekongkol kepada PKR. Saya orang yang bertanggungjawab yang bantu DAP tau di kawasan saya. Tapi saya nampak benda ni berlaku macam ni, saya dengan tak segan silu lepas ni, kau siap-siap lah DAP. Betul.
Saya dah nampak DAP ni sekongkol untuk Anwar Ibrahim ni. DAP tidak ada melihat kepada banyak isu. Tahulah lepas ni, kan? Kalau amanah tak adalah, dia tak menyengat dekat Sarawak sama sekali kan. Sabah pun saya rasa tak menyengat. Tapi yang main peranan dekat Anwar Ibrahim ni di peringkat Sabah dan Sarawak ni DAP. Sebab itu saya geram dengan benda ini. Sebab saya ni antara orang yang bermain juga dengan politik. Saya pergi ke politik tujuan dia adalah untuk kepentingan wilayah saya. Wilayah saya perlu jaga MA63. Kedua, saya mewakili kaum di kawasan saya. Ketiga, saya juga mewakili keseluruhan kaum Dayak. Tak kisah yang ada di Sabah dan sebagainya. Sebagai anak Dayak, saya kena perjuangkan. Kalau kami ni tak perjuangkan benda ni, siapa lagi? Kalau siapa pun jadi Perdana Menteri dekat Malaysia ni tak pernah bagi peruntukan bajet kepada kaum bangsa Dayak ni. Untuk apa? Kaum lain boleh dapat bajet. Kaum Dayak terbesar di Borneo tak dapat bajet. Dan kita juga itu. Kenapa kaum lain boleh dapat bajet? Kenapa kaum Dayak tak boleh dapat bajet? Kenapa kerajaan negeri boleh bagi bajet dekat kaum Dayak? Apa masalah Anwar Ibrahim tak boleh bagi bajet dekat kaum Dayak? Saya nak tanya. Ini betul-betul pedih saya tengok tau. Anwar Ibrahim perlukan undi daripada kaum Dayak. Anwar Ibrahim perlukan undi daripada Sabah Sarawak. Tapi Anwar Ibrahim bagi duit dekat negara luar. Negara luar bagi undi untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya. Maaf cakaplah. Baru ni dia bagi duit dekat luar negara. Lepas ni Anwar Ibrahim ambil undi dekat sana. Setahunya beberapa kerusi, termasuk kerusi GPS, termasuk kerusi daripada Sabah Sarawak, keseluruhan kerusi dekat Sabah Sarawak ni ada 50 lebih. 57 termasuk Labuan. 57 kerusi inilah yang menyebabkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tahu tak? Anwar Ibrahim tak tengok benda ni. Ini menjadi satu orang kata kemarahan lah kepada saya. Bukan pasal PKR-nya itu. PKR ni sebenarnya pada saya lantak engkau orang lah. Saya cuma kadang-kadang kacau lah bagi panas geng-geng walanon dia orang ni. Tapi matlamat politik saya bukan di situ. Setiap kaum ni ada pejuang bangsa maknanya. Orang Melayu ada pejuang dia. Orang Cina ada pejuang dia. Orang Dayak juga perlu ada pejuang dia. Mempertahankan benda ni. Nasib baik kerajaan negeri Sarawak boleh menghasilkan duit. Boleh dia bagi dekat kaum Dayak. Bagi mengikut suku. Okay, di BNA, Bidayuh dia bagi. Iban dia bagi. Nasib baik kerajaan Sarawak itu boleh menghasilkan duit. Kalau harap Anwar Ibrahim, jadi dia bohong sebuah rakyat Malaysia, anak dia kepala bapak. Macam mana? Sebab tu saya marah dekat situ. Lepas tu, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim dekat Semenanjung nak maki hamun saya apa semua. Kau bukan undi mengeluarkan undi kami di Sabah Sarawak ni. Orang Sabah kalau kamu orang undi PH, kau orang betul-betul, aku tak tahulah nak cakap lagi. Parti yang betul-betul tak guna dekat Sabah tu, nombor 1 PH. Nombor 1 PH tau. Parti yang betul-betul tak guna dekat Sabah tu nanti, nombor 1 ni PH. Nombor 2 GRS. Gabungan GRS tu nombor 2. Nombor 3 Parti Barisan Nasional. Nombor 4 Perikatan Nasional. Ingat ni. Orang Sabah. Paling tak guna tau. Tak ada manfaat dia. Saya nak beritahu dekat orang Sabah. PH tak ada dekat Sarawak. Sarawak boleh hidup tak? Lagi maju kan? Sarawak tak ada
PHS tak ada dekat Sarawak, Sarawak maju. Barisan Nasional tak ada ke Sarawak, Sarawak maju. PN, Perikatan Nasional tak ada ke Sarawak, Sarawak maju. Perikatan Nasional tak ada ke Sarawak, Sarawak maju. So buat apa kamu orang Sabah nak percaya 4 ni? Tak ada parti Malaya yang memerintah Sarawak. Okey? Apa orang Sabah, kamu orang Sabah tak mampu nak jaga Sabah? Saya nak tanya orang Sabah. Kau orang tak mampu dah nak jaga Sabah sampai kau orang nak bertuankan Malaya. Jadi itu sajalah saya nak ulas. Dalam saya kata sekejap-sekejap dah sejam lebih. Okey, kita jumpa lagi nanti. Siapa yang nak memberi ulasan lepas ini supaya tak senang, saya bagi ruang untuk mereka yang kritik saya buka TikTok. Jadi kamu orang sukalah nanti kritik saya dekat TikTok tu dan kamu boleh naik. Bagilah pandangan kamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.